Mandi pagi dengan air sejuk yang menggigilkan badan memang menyiksakan. Hari ini kita bandingkan 5 pemanas air segera terbaik di pasaran Malaysia untuk keselesaan mandi anda setiap hari. Kita akan lihat model Faber Pebbles, Panasonic DC Pump, Senton Forza, Toshiba DC Inverter dan model LCD touchscreen. Pastikan anda tonton sehingga tamat kerana pilihan nombor 1 kami sangat berbaloi. Kita mulakan dengan Faber Pebbles, pilihan terbaik untuk ruang bilik mandi yang kompak dan bajet rendah. Model ini sangat ringan dengan berat bersih hanya 1.2 kilogram saja. Reka bentuknya sangat minimalis namun dibekalkan kuasa 3.5 kilowatt. Ia menggunakan teknologi elemen pemanas berkualiti tinggi dari UK yang diiktiraf UL, menjamin keselamatan anda ketika digunakan. Ia mempunyai kawalan suhu stepless dan perlindungan keselamatan 55 darjah Celsius untuk mengelakkan risiko melecur. Namun ingat, ini adalah model tanpa pam, jadi tekanan air bergantung pada rumah anda. Seterusnya adalah pemanas air LCD touchscreen 6500 watt. Model ini menonjol dengan kuasa tinggi yang membolehkan air panas dihasilkan dalam masa beberapa saat sahaja. Sangat pantas. Anda boleh melaras suhu dengan tepat antara 30 hingga 55 darjah Celsius melalui skrin sentuh LED yang mesra pengguna. Ia menggunakan liner keluli tahan laras dan grade kalis air IPX4. Bagaimanapun, kuasa yang besar ini memerlukan sistem pendawaian yang kukuh kerana penggunaan elektrik yang tinggi. Ini adalah pilihan tepat jika anda mahukan kawalan suhu digital yang responsif. Di kedudukan ketiga ialah Panasonic DC Pump 3.6 kW, pilihan paling dipercayai untuk jangka masa panjang. Ia dilengkapi dengan 9 ciri keselamatan utama termasuk pemutus litar ELB terbina dalam. Pam DC di dalamnya sangat cekap tenaga untuk memastikan tekanan air yang stabil walaupun air masuk perlahan. Kepala pancurannya pula mempunyai bahan AG+ antibakteria untuk kebersihan air yang lebih terjamin. Kekurangannya hanyalah reka bentuk analog tanpa skrin LCD yang mungkin nampak kurang moden. Jika anda mencari ketahanan jenama yang sudah terbukti puluhan tahun, ini adalah jawapan yang tepat. Untuk peminat pancuran air yang sangat panas, Senton Multipoint Forza adalah juara kategori pemanasan melampau. Dengan kuasa sehingga 7 kW, ia antara pemanas air segera paling berkuasa di Malaysia. Sistem Fuzzy Logic AI memastikan suhu air tetap stabil walaupun aliran air berubah-ubah. Ia juga dilengkapi Isolation Barrier untuk melindungi pengguna daripada kejutan elektrik dengan memanjangkan laluan air. Sila pastikan anda menggunakan kabel saiz minimum 4mm untuk pemasangan kerana kuasanya yang besar. Ia sangat ideal untuk pengalaman mandi seperti di hotel mewah dengan pancuran hujan yang lebat. Pilihan nombor 1 kami ialah Toshiba TWH45MC-PMY dengan pam DC inverter. Model 4.5 kW ini menggunakan pam yang sangat senyap tetapi mampu meningkatkan tekanan air. Reka bentuknya nampak mewah dan moden sesuai dengan estetika bilik mandi masa kini. Pemanasan airnya sangat konsisten dan operasi pamnya hampir tidak kedengaran, memberikan suasana mandi yang sangat tenang. Walaupun harganya lebih premium, kualiti binaan dan jaminan ketenangan fikirannya tiada tandingan. Ini adalah pelaburan terbaik untuk keselesaan mandi setiap hari tanpa sebarang gangguan bunyi bising yang menjengkelkan. Sebagai kesimpulan, pilih Toshiba untuk prestasi premium dan senyap. Atau pilih Senton jika anda mahukan suhu air yang sangat panas. Jika anda mencari nilai berbaloi, Panasonic dan Faber tidak akan mengecewakan. Semak pautan produk di ruang deskripsi untuk melihat tawaran terkini.
Jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk lebih banyak review gadget rumah yang jujur dan padat. Terima kasih kerana menonton.